Ni salah satu trik yang korang boleh guna lah kalau korang guna internet dekat phone, SIM card yang korang guna. Kadang-kadang SIM card tu dia ada certain tempat internet korang rasa macam tak laju, slow ke apa. So dia ada satu term yang kita panggil congest, tu bahasa Inggeris. Kesesakan rangkaian di mana ramai pengguna dia jadi jam. So korang kena tahu, kebanyakan handphone yang ada sekarang yang korang guna pun mesti dah ada 5G kan. So, katakan korang guna 5G, automatic memang dah jumpa 5G. Korang guna internet tu tiba-tiba macam bar penuh, line penuh, tapi internet dia tak boleh laju lah, slow sangat, kenapa? So, salah satu puncanya tu congest. Why not? Korang cuba pergi dekat setting, check sendiri kat handphone korang, jangan tanya saya. Pergi dekat setting, pakai 4G. Kod-kod dapat membantu. Sebab 4G, 5G rangkaian berbeza kan. Kadang-kadang disebabkan sekarang semua dah pakai handphone 5G, auto 5G, korang pakai kat 5G, ramai pengguna guna rangkaian 5G. Jadi dia tak guna, dia jadi cloud juga, tak laju, slow, sangkut. So cuba guna 4G. Itu salah satu cara nak dapatkan internet yang stabil. Lagi satu, 600GB korang rasa cukup tak untuk sebulan? RM35 je. Murah gila. Dia prepaid, boleh kekal nombor lama, boleh daftar nombor baru. Roger dekat bio atau klik dekat link.